Sambal goreng ni memang sedap daripada Atin. Aku daripada bulan puasa hari tu beli tak putus-putus. Selepas puasa pun aku masih lagi makan. Aku beli kadang-kadang. Jangan beritahu bini aku makan macam tu, aku ratah macam tu, sedap. Yang ni aku beli ni yang biasa. Biasa ada, pedas ada, ekstra pedas ada, tom yum. Dia punya berat dia 240 gram. Yang ni banyak lah. Kalau kita jenis makan nasi tak perlu kuah, boleh makan yang ni. Makan kosong macam tu pun sedap. Dia tak pedas sangat. Yang ni aku ambil tak pedas. Kalau anak-anak kita, kalau nak yang pedas, yang tak boleh makan pedas, ambil yang biasa. Kalau jenis boleh makan pedas, ambil yang pedas. Lagipun aku recommend lah, sebab kita tengok feedback yang lain pun ada yang bagi review yang tinggi, yang banyak-banyak lah. Cuma yang ada masalahnya, stok dia memang cepat habis. Dia stok memang habis, kena berebut. Kadang-kadang aku beli, ada orang buat live aku beli. Kalau tak sempat aku tengok waktu pagi ada, aku terus grab. Jadi korang kalau nak merasa sambal garing keruk-keruk daripada Atin ni, tengok dekat beg kuning aku. Kalau ada stok terus beli. Jangan korang tunggu lagi.